Assalamualaikum, salam sejahtera, bergabung kembali. Okey, kali ini kita nak cuba buat cara untuk tambah caption ataupun subtitle, sama ada menggunakan bahasa utama kita ataupun bahasa terjemahan. Okey, menggunakan aplikasi CapCut. Saya pilih CapCut kerana ia mudah ya. Okey, yang pertama sekali kita buat untuk dua bahasa dulu. Okey, yang pertama klik dulu aplikasi CapCut, import video ke dalamnya, kemudian drag ke timeline, klik kanan timeline, klik extract audio. Okey, seperti yang ditunjukkan itu. Okey, klik untuk asingkan klip dengan audio. Okey, seperti yang dapat kita tengok sekarang. Okey, kemudian pergi ke bahagian atas tu, klik caption. Okey, macam tu yang bulatan merah tu. Kemudian tuan klik templates sebelah kiri atas, kemudian pilih bentuk ataupun pilih pattern caption, tulisan caption yang kita kehendaki. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Selepas tu kita klik auto caption sebelah kiri atas. Okay, klik, kemudian pilih spoken language, pilih bahasa video, bahasa kita yang kita rakam menggunakan bahasa kita, bahasa utama video. Okey, pilih, ada banyak pilihan itu, pilih satu. Di sini saya pilih bahasa Melayu, Malay. Lepas tu klik bilingual captions. Yang ini kita nak gunakan bahasa kedua sebagai terjemahan di subtitle atau caption kita. Saya pilih bahasa Inggeris di sini. Saya pilih English. Okey. Kemudian kita akan proses dia. Okey, klik generate yang warna hijau tu dalam kotak merah tu, klik generate. Okey, biarkan dia proses sekejap. Okey, bergantung kepada kelajuan internet lah ya. Okey, biar dia proses secara auto. Kemudian kita akan tengok selepas ini apa akan jadi, berjaya atau tidak kita hasilkan subtitle dalam dua bahasa ya. Okey, sekarang berjaya. Yang warna merah atas tu ada yang lapisan atas bahasa pertama, lapisan kedua terjemahannya. Ada dua lapis tu Okey, sekarang cuba klik play. Okey, sekarang kita dah nampak ada dua terjemahan. Atas tu bahasa Melayu. Okey, yang dibesarkan ni tengok. Okey, yang di bawahnya itu adalah bahasa Inggeris. Okey, selesai. Sekarang kita nak cuba buat menggunakan satu bahasa saja. Okey, contoh kedua. Dalam proses tadi, dari video ke timeline, selepas itu extract audio, asingkan. Untuk asingkan klip dengan audio. Okey, seperti yang dapat kita tengok sekarang. Okey, kemudian tak ada masalah sebenarnya, senang saja. Sebab tu saya pilih CapCut. Pergi ke bahagian atas tu, klik caption. Okey, macam tu yang bulatan merah tu. Kemudian tuan klik templates sebelah kiri atas, kemudian pilih bentuk ataupun pilih pattern caption, tulisan caption yang kita kehendaki. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Selepas tu kita klik auto caption sebelah kiri atas. Okey, klik, kemudian pilih spoken language, pilih bahasa video, bahasa kita yang kita rakam menggunakan bahasa kita, bahasa utama video. Okey, pilih, ada banyak pilihan itu, pilih satu. Di sini saya pilih bahasa Melayu, Malay. Lepas tu
klik bilingual captions. Yang ini kita nak gunakan bahagian bawah tu, kita pilih none, ya, kosong, maknanya tak ada terjemahan. Jadi kita pilih hanya satu bahasa. Dan kita klik generate dan kita tunggu prosesnya sekejap, tengok berjaya atau tidak. Sebenarnya tak ada masalah, sebenarnya senang. Sebab saya cadangkan, saya syorkan gunakan. Kalau bermasalah halanya kepada creators yang bermasalah untuk membuat subtitle atau caption, saya rasa lebih baik gunakan CapCut, ya, senang saja. Okey, sekarang dia dah tunjuk situ. Okey, proses berjaya. Kita ada satu line saja warna merah tu, itu menunjukkan satu bahasa. Okey, kemudian kita tengok di skrin tu, kita nampak satu bahasa saja. Okey. Okey. Okey, ada satu lagi cara atau kaedah bagaimana nak dapatkan caption dalam satu bahasa seperti mana yang kita mahukan, ya, sama ada dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa ibunda kita. Maka cara berikut ini boleh kita apply. Caranya mudah saja. Yang pertama sekali, tuan ulang proses atau prosedur yang sama seperti yang tuan dah buat sebelum ini, cuma ulang balik saja. Dan dalam contoh di atas saya menggunakan kaedah dua caption, dua bahasa. Sebab itu kita dapat dua bar itu, ya, satu atas satu bawah, ya, maknanya dua bahasa. Mungkin bahasa itu mengikut bahasa masing-masing, mungkin bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okey, cara yang ditunjukkan di sini mudah saja untuk dapatkan satu bahasa saja. Okey, tadi tuan tengok ada dua line tu kan, satu atas satu bawah tu. Tuan cuma highlightkan salah satu bahasa yang tuan nak delete, yang nak dibuang. Okey, kita delete satu, tekan delete, dan maka yang baki tu satu bar lagi tu caption kita nak pakai. Okey, seperti contoh dalam petak hijau itu, kan, tinggal satu, tadi dua, kan. Okey, selesai. Okey, sekarang kita nak buat sedikit perubahan, ya. Cara tukar warna dan membuat pembetulan. Warna pada caption boleh ditukar-tukar mengikut selera kita lah. Contoh tu warna merah. Okey, kita boleh tukar-tukarkan dia dengan warna-warna lain. Caranya klik atas caption di frame kita tu, kemudian tengok sebelah kanan ada jadual warna tu. Okey, tuan cuma klik saja di situ. Kalau tuan klik hijau, maka dia akan bertukar hijau, dan kalau tuan klik warna lain, merah misalnya, dia akan bertukar merah. Okey, kemudian untuk caption yang terlalu panjang, klik saja pada subtitle. Caranya bawa cursor ke caption, letak tengah-tengah dan tekan enter, seperti yang ditunjukkan itu, maka kita dapat pembahagian yang baik. Dan jika berlaku kesalahan ejaan atau bagaimana kalau bahasa yang digunakan itu bercampur aduk, misalnya bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, dan kita nak pakai satu katalah bahasa Inggeris, jadi kita highlightkan dia. Misalnya sekarang di sini contoh rapam, our language that we lapam. Jadi kita highlightkan rapam tu. Okey, kemudian kita pun type semula dengan perkataan baru. Dan contohnya di sini, itulah caranya. Sangat mudah bagi saya, dan saya rasa pun tuan-tuan selepas ini tidak menjadi masalah lagi lah. Okey, itu yang berwarna merah tu yang kita tukar tadi, rapam menjadi rekod. So kita boleh ubahnya di situ, ya. Okey, saya rasa selesai bahagian
pembetulan. Dan saya rasa selepas ini kita tidak akan menghadapi masalah lagi untuk membuat subtitle atau caption untuk video kita. Seperti semua creators faham dan maklum bahawa the purpose of displaying or writing subtitles or caption along our presentation adalah untuk memudahkan viewers kita memahami jalan cerita. Itu tujuan utama. Walau bagaimanapun ada kelemahan di dalam translation CapCut ini, ianya tidak menepati seperti mana yang kita kendaki. Itu kita terpaksa terimalah. Okey, saya rasa itu sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih segala-galanya lah kerana menyokong saya ya sampai ke tahap ini. Sekian, kita jumpa lagi. Wassalam.